Majoriti kereta yang parking kat sini semua dah tintut. Dekat jalan korang kau tengok kereta semua pakai tintut. Mana ada yang tak pakai? Semua pakai. Tintut ni dah macam kira satu keperluan pula kan? Betul tak? Cuma aku cakap dengan korang, jangan sampai salah pilih tintut. Tintut ni ada yang sekadar-kadar gelap sahaja tapi tahan panas tak ada. Mandangkan cuaca kat Malaysia ni panas sangat, korang kena pilih tintut yang tahan panas. Ni aku tunjuk. Ini contoh tintut yang bagus lah. IR dia 98, UV dia 99, VLT ni kadar cahaya masuk lah. Kalau VLT dia 17%, maksudnya gelap dia 83%. So kalau korang nak tengok tahan panas, tengok dekat IR dia ni. IR ni penting sebenarnya. Dekat kedai tintut kau minta je meter ni, semua kedai ada meter ni. Kau minta dia suruh cocok dekat tintut tu untuk check dia punya tahan panas. Tapi kalau tahan panas yang 98 ni selalunya mahal sikit lah. Sebab tinggi ke 98 tu memang tinggi. Tapi kalau nak ikut bajet, korang pakai yang tintut yang atas 80% tahan panas pun okey dah. Dia atas 80% dia dah okey dah. Tak perlu pun sampai mahal sangat pun tak apa, tak ada masalah. Lagi korang dah ada tintut lama kan, korang nak lapis tintut lama, boleh je double, tak ada masalah. Okey.